Hai semua, hari ini jom kita belajar satu cara rahsia yang sangat seronok untuk bina ayat yang super hebat. Dah sedia? Awak pernah tak rasa macam, alamak, susahnya nak buat ayat yang panjang sikit? Jangan risau, sebab saya ada satu rahsia besar nak kongsi dengan semua. Nak tahu tak apa dia? Inilah dia. Kod rahsia kita ialah SCOP. S-K-O-P. SCOP. Bunyinya macam hebat kan? Jom kita pecahkan kod ni sama-sama. Okey, kita mulakan dengan huruf pertama, S. S untuk subjek. Senang sangat nak ingat. Subjek ni jawab soalan, siapa? Dia ni macam watak utama atau hero dalam ayat kita. Seterusnya, kita ada K untuk kata kerja. Kalau dah ada hero, mesti ada action kan? Kata kerja ni pula jawab soalan buat apa? Apa yang hero kita tengah buat? Dia tengah berlari ke? Makan ke? Itulah dia. Lepas tu, kita ada O untuk objek. Objek ni jawab soalan apa. Contohnya, kalau hero kita tengah makan, dia makan apa? Nasi ke? Aiskrim ke? Benda tulah objeknya. Dan akhir sekali dalam kod kita, P untuk perluasan. Bahagian yang paling best sebab ia buat ayat kita jadi lagi gempak. Ia jawab soalan macam, di mana atau bila. Okey, jom kita cuba bina satu ayat guna kod ni. Sedia? Mula-mula, subjek S, kita keluarga Amir. Kemudian, kata kerja K, diorang menerima. Terima apa? Objeknya O ialah hadiah. Dan dekat mana? Perluasannya P ialah di atas pentas. Nampak tak? Kita dah susun elok-elok. Sekarang, bila kita cantumkan semua, jeng jeng jeng, keluarga Amir menerima hadiah di atas pentas. Wah, kan dah jadi satu ayat yang lengkap dan sangat hebat. Menarik kan? Jom kita tengok contoh lain laju-laju. Ayah membaiki basikal, objek di halaman rumah P. Kakak membaca buku cerita, objek di ruang tamu P. Dan adik menyiram pokok bunga, objek pada waktu petang. P. Nampak kan? Semuanya ikut kod SCOP. Tengok tu, mudah sangat kan? Sekarang giliran awak pula untuk jadi penulis hebat. Cuba bina satu ayat awak sendiri guna kod rahsia SKOP. Saya yakin awak mesti boleh buat. Selamat mencuba!